Wabi Wong Chen hari ini secara rasmi dah pun kosongkan kursi Parlimen Subang. Dan bila aku kira balik nombor terbaru dalam Parlimen, kalau Barisan Nasional tarik sokongan kepada PMX, ada satu blok yang sekarang boleh menentukan hidup mati kerajaan perpaduan. Okay, alright guys, aku explain secara simple lah. Sejak PRU 15, landscape politik kita dah berubah banyak. Parti muda yang sebelum ni bekerjasama dengan Pakatan Harapan dah pun bergerak sendiri. APCO pula dah keluar daripada Pakatan Harapan. Lepas tu Rafizi Ramli dan juga Nik Nazmi pun keluar PKR dan kosongkan kursi pandan dengan Setiawangsa. Dan pada hari ini, Wabi Wong Chen, Ahli Parlimen Subang, sudah secara rasmi kosongkan kursi Parlimen Subang. Jadi sekarang kita ada 3 kursi Parlimen yang kosong. Dan daripada 222 kursi, tinggal hanya 219 Ahli Parlimen. Dan maksudnya majoriti mudah bukan lagi 112. Sekarang 110 pun dah cukup. So Pakatan Harapan pula tinggal 76 kursi. Jadi untuk sampai 110 ni, diorang perlukan lagi 34 Ahli Parlimen. So sekarang kita buat satu simulasi lah. Dan katakanlah Barisan Nasional ada 30 kursi. Tarik sokongan daripada PMX. Dan Perikatan Nasional pula ada 68 kursi dan kekal tak menyokong kerajaan. So, siapa yang tinggal? Ni aku nak cerita dengan korang ni. GPS ada 23 kursi, JRS ada 8 kursi, termasuklah 2 bekas APCO, Warisan 3 kursi, PBM 1, Muda 1 dan Bebas 8. Termasuklah 6 bekas Ahli Parlimen Bersatu. Dan jumlah semuanya sekali adalah 44 kursi. Pakatan Harapan ni perlukan 34 dan diorang secara teorinya ada 44 yang berpotensi. 76 tambah 44 jadi 120. So, on paper nampak macam sebenarnya selamat. Tapi korang kena tengoklah nombor yang paling penting dekat sini 23. GPS seorang je pegang 23 kursi. So kalau GPS kekal bersama kerajaan berdasarkan simulasi ni dan PMX ada 120 kursi. Tapi kalau GPS tarik sokongan 120 tolak dengan 23 tinggal hanya 97 kursi. Sedangkan kerajaan perlukan 110. So maksudnya dalam senario BN dan juga PN ni tak menyokong PMX. Pakatan Harapan ni langsung tak mampu kehilangan GPS. Dan dekat sinilah kedudukan Sarawak jadi sangat penting. GPS ni bukan sekadar untuk cukupkan nombor. Dan dengan 23 kerusi ni, diorang boleh jadi kingmaker yang menentukan sama ada kerajaan masih mempunyai majoriti ataupun tidak. Tapi ada satu lagi benda lah. Katakan GPS kekal dan kerajaan ada 120 dan majoriti mudah adalah 110. Buffer cuma 10 kerusi. So kalau 11 daripada baki ahli parlimen selain GPS ni tadi tarik diri ataupun tukar sokongan, kerajaan turun kepada 109. So, secara teorinya majoriti dia hilang lah. Dan sebab itulah selepas Rafizi, Nik Nazmi dan sekarang Wabi Wong Chen, setiap kursi Pakatan Harapan yang hilang selepas ini jadi semakin mahal. Kalau ada lagi ahli parlimen PKR daripada kem Rafizi yang kosongkan kursi, Pakatan Harapan kena cari lagi sokongan daripada luar untuk cover balik yang hilang. Satu hilang kena cari satu, dua hilang kena cari dua. Semakin kecil lah Pakatan Harapan dan semakin besar lah bargaining power parti-parti lain yang diperlukan untuk cukupkan sokongan 110 tadi. So memanglah secara teori masih ada jalan lain kan. Ahli parlimen daripada blok lain boleh memilih untuk menyokong PMX. 6 bekas ahli parlimen bersatu yang sekarang bebas pun boleh memainkan peranan yang penting. Tapi politik bukan Excel sheet lah. Dalam Excel kau cuma perlukan 110. Tapi dalam politik sebenar kan, setiap keputusan dia ada harga dia, ada price dia. Dan kalau pengundi rasa ahli parlimen yang mereka pilih ni akhirnya digunakan hanya untuk menyelamatkan kerajaan yang mereka tak sokong, PRU 16 nanti diorang sendiri akan kena jawab. Jadi aku tak katalah Barisan Nasional tarik sokongan, kerajaan PMX ni automatik tumbang. Tidak. Dan secara matematiknya, diorang masih ada jalan untuk survive. Tapi tanpa Barisan Nasional, kerajaan akan jadi jauh lebih bergantung kepada blok Sabah dan juga Sarawak. Dan berdasarkan nombor yang sekarang, satu blok paling kritikal ialah GPS. Politik Malaysia sekarang ni bukan lagi sekadar siapa yang parti paling besar tau sebenarnya. Bila aku tengok balik, tengok, sebenarnya kena tengok balik lah siapa yang pegang kunci nombor kepada 110 tadi. Dan sebab kadang-kadang kingmaker sebenar ni bukan orang yang kursi paling banyak pun kan. Macam Barisan Nasional. Tapi orang yang pegang kursi terakhir untuk tentukan siapa yang kekal di Putrajaya. Apa-apa pun kita nantikan keputusan yang akan datang. Adakah PRU 16 akan menyusul ataupun tidak? Aizudin Samni, Ideas That Move Malaysia Forward.